Apa ni guys? Apa yang tertulis tu? Mari kita baca dia punya ni. Al-Quran ini merupakan sebuah manuskrip tulisan tangan tanpa baris pada daun tamar yang berasal dari Sulawesi, Indonesia. Ia dianggarkan lebih kurang 100 tahun dan telah diwakafkan kepada Muzium Tamadun Islam Sabah pada tahun 2015 oleh Tuan Haji Abdullah Abbas, seorang guru agama dari Kinarut, Sabah. Oh, wow, Al-Quran. Tapi tengok ni pun memang tidak boleh baca. Jadi ini original lah ni kan, bukannya replika. Menarik, sangat menarik.